اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المغبولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita sambung balik pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Sekarang ni kita sampai kepada muka surat 154. Kata pengarang rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Wal warithuna min ar-rijali 'asharah al-ibnu wa ibnu ibni wa in safal wa in saful wal abu wal jaddu wa in 'ala wal akhu wa ibnu al-akhi wa in tarakha wal 'ammu wa ibnu al-'abbi wa in taba'ada wal zawju wal mawla al-mu'tiq. Maksudnya, ahli waris lelaki ada 10. Maksud ahli waris adalah orang hidup yang dapat mengambil pusaka daripada orang yang meninggal dunia. Yang mana dalam kitab Matan Abi Syuja' dia sebut ahli waris lelaki ada 10. 10 ni secara kasar. Adapun secara halus dia akan tulis 15. Nanti kita akan tengok selesai. Yang pertamanya anak lelaki. Anak lelaki kepada si mati, dia termasuk di dalam ahli waris si mati. Sama ada anak lelaki itu kecil ataupun besar. Sama ada anak lelaki saat itu remaja ataupun telah berkahwin. Bahkan anak yang di dalam kandungan ketika ayah dia mati, dia belum lagi keluar, dia termasuk dalam ahli waris. Jadi bukan kita kata ahli waris ni mesti hak yang hidup, hak yang keluar hidup ataupun hak yang hidup di atas dunia ketika ayah dia mati sahaja. Bukan. Bahkan anak dia hak yang hidup dalam kandungan baru mengandung 2 bulan, tiba-tiba ayah dia mati, maka anak hak yang hidup dalam kandungan termasuk di dalam ahli waris si mati. Jadi ahli waris si mati hak lelaki ada 10. Yang pertama anak lelaki, kecil ke besar ke sama je. Yang kedua je cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah. Ke bawah ni maksud ke bawah adalah cici, cia. Tapi kena ingat cici, cia dia daripada hak lelaki. Maksudnya cici lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Cia lelaki daripada cici lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Semua hak lelaki. Yang ketiga ayah. Ayah kepada si mati. Ayah sungguhlah. Ya, kita dalam masyarakat kita ni, dia ada ayah sungguh, ada ayah tiri, ada ayah akak, ada ayah susu, ayah susu. Baik, hak sungguh sekali ayah saat itu hak yang boleh saka je. Ayah sungguh, ayah sungguh, ayah hak yang sah lah, sah taraf. Adapun kalau ayah hak yang tidak sah taraf, baik, maka dia tidak dapat pusaka. Contoh seseorang tu, lelaki itu diperzina dengan seorang perempuan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Selepas daripada dia berzina, ternyata perempuan tersebut mengandung. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Jadi dia nikah. Masa mengandung dia nikah. Perkahwinan yang dilakukan ketika perempuan sedang mengandung daripada perbuatan zina, ulama berselisih pandangan sah ataupun tidak. Sebahagian daripada ulama termasuk dalam mazhab Hambali mengatakan akad nikah tersebut tidak sah. Akad nikah tidak sah ketika perempuan sedang mengandung daripada perbuatan zina. Baik, okey, itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Namun menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, akad nikah tersebut sah. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i akad nikah sah. Okey, oleh kerana di tempat kita mazhab yang diamal adalah mazhab Syafi'i, maka perkahwinan tersebut sah. Daripada tempoh dia nikah sehingga mengandung,
Kalau dah bulan ke atas, maka sabit dasar anak tersebut kepada ayah, walaupun bok dia bergandung sebelum daripada itu. Okey, boleh faham kan? Tapi kalau dah sampai pun dah bulan bergaduh, 4 bulan bergaduh, 3 bulan bergaduh, 2 bulan bergaduh, maka tidak sabit dasar kepada ayah, tapi sabit dasar kepada bok. Bok perempuan yang melahirkan itu adalah tetap bok dia, tapi tidak sabit dasar kepada ayah. Okey. Jadi apabila tidak sabit dasar, apabila ayah dia tu mati, ayah biologi dibagi apa? Betul gitu? Dibagi. Betul istilah dia? Betul tak? Betul istilah dia? Ke tak betul? Betul tak? Okey. Jadi daripada segi hukum tak sabit dasar. Tapi daripada segi, kalau kita tengok, memanglah daripada adik-adik lelaki itu. Tapi daripada segi hukum tak sabit dasar. Kalau si lelaki mati, anak tersebut tidak dapat mengambil pusaka daripada lelaki tersebut kerana tidak sah daripada nisbah dasar anak kepada lelaki tersebut. Baik, ayah dia sungguh lah. Lepas tu yang keempatnya, datuk daripada pihak ayah dan ke atas. Ya, datuk kita ada dua, datuk pihak bok, datuk pihak ayah. Jadi kita urang sesegawang ni sebelum ni. Jadi kita ulang balik benda yang kita urang baru ni. Okey, datuk ada sebelah ayah, ada sebelah bok. Sebelah bok zawil arham, dia bukan ahli waris. Ada pihak sebelah ayah adalah ahli waris. Ke atas maksudnya, kalau bahasa kita tu kan toki, ayah kepada toki, toki kepada toki, itu maksud ke atas. Tapi ketiga ambil daripada hak lelaki belaka. Jangan ada perantaraan dan datuk kepada si mati, pertengahan dia ataupun jabatan dia perempuan. Semua dia hak lelaki belaka, itu maksud ke atas. Boleh faham tak? Okey. Seterusnya, yang kelima, adik-beradik lelaki. Jadi adik-beradik lelaki terbahagi kepada 3. Sini jadi pecah 3. Yang pertama, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang kedua, adik-beradik lelaki sebapa. Yang ketiganya, adik-beradik lelaki seibu. Okey, bilangan secara kasar 5 baru. Tapi kalau kita bilang secara halus, sini jadi tubik 3 dah. Jadi bermakna 7 dah sampai sini. Sebab adik-beradik lelaki ada hak yang seibu sebapa, ada hak yang sebapa, ada hak yang seibu. Jadi 7 dah sini. Seterusnya, yang keenam, anak lelaki kepada saudara lelaki. Anak lelaki kepada saudara lelaki, iaitu anak buah dan seterusnya. Anak buah, ada setengah orang di tempat kita dipanggil anak buah dia. Kita anak buah ni, kalau bahasa Terengganu dia lebih umum. Anak buah duduk di sekolah, hak ni dilantik menjadi ketua. Lepas tu dia ada budak bawah dia. Dia kata dia anak buah apa kan? Satu persatuan, pertubuhan. Dia ada kepala dia tu, ada ayah dia. Lepas tu ada anggota hak bawah hak. Ayah dia kata dia anak buah apa belaka kan? Baik, dan ada juga anak buah dengan makna anak saudara. Tapi kita kena ingat, kita urang banyak level dah, anak saudara kita kalau kita pecah semua sekali, dia akan tubik berapa jadi 12. Betul tak? 12 hak. Sebab kita ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu. Lepas tu kita ada adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu. Jadi 6. Dan jenis adik-beradik, setiap seorang daripada dal ni ada hak lelaki, ada anak lelaki, ada anak puan. Betul tak itu? Ada anak lelaki, ada anak puan. Jadi 6 kali 2, 12. Jadi 12 jenis anak dara kita. Ada anak dara kita hak lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa dara kita. Ada anak dara kita hak puan daripada adik-beradik lelaki hak seibu sebapa dara kita. Kau tengok seseri dah sampai 12 kan. Dan kita kemudah semua anak dara kita dah dapat hak 12 saja, mereka 2 je hak dapat. Yang pertama je anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, yang keduanya anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Lepas tu kita kena faham boleh. Anak dara kita seorang pun tak dapat, mereka 2 jenis saja. Okay, kita kecuali kalau yang pertama anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, yang keduanya anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Jadi kadang-kadang abang dia dapat saka daripada pot dara, tapi adik puang dia tak dapat. Abang dapat, adik puang tak dapat.
Adik dia lelaki dapat, kakak dia tak dapat. Kakak jangan pertikai kan. Kakak tu wadah, adik aku lelaki dapat, aku dah dapat. Sebab hak yang mati tu puak dara pun. Okey, soal tu jawapan dia, puak dara. Apabila puak dara, jadi ada dara hak yang boleh hak lelaki saja. Hak lelaki daripada adik-beradik lelaki yang seibu sebapa dengan si mati, ataupun daripada adik-beradik lelaki yang sebapa dengan si mati. Okey, boleh faham tak? Jadi ada dara sini sebenarnya dia tubik dua. Ada dara daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa, ada dara daripada adik-beradik lelaki sebapa. Hak tadi dua dah, sini tubik dua pula. Jadi sapat ke bonda campur dengan tiga jadi 9 lah sini sebenarnya. Lepas tu dah ke bawah. Dia ke bawah dia gini. Cucu dara lah kalau kita kata tak. Dia mula-mula adik-beradik lelaki seibu sebapa. Lepas tu adik-beradik lelaki sebapa. Ada lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Ada lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Cucu lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Cucu lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Cicit lelaki. Boleh faham tak? Lepas tu ke bawah. Jadi dia kira belaka, tapi daripada hak lelaki belaka. Jadi katakanlah seorang tu meninggal dunia. Anak tak ada, ayah tak ada, tak ada belaka, toki tak ada belaka. Hak yang ada adik-beradik ni. Dah bukan? Adik-beradik ada lah. Ada adik-beradik mati juga, tak ada adik-beradik. Okey, kita tengok kepada anak dara. Anak dara tak ada juga, kita tengok kepada cucu dara. Cucu dara tak ada juga, tengok cicit dara. Tak ada juga ciak dara. Tak ada juga, baru naik ke pot dara. Dia tak ada belaka tu, baru naik ke pot dara. Boleh faham kan? Okey, sekali ni. Sekarang ni, bila seorang mati, kita kena tanya dulu, ada tak anak dia? Ada tak? Sebab anak boleh. Hak yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada tak? Kalau dia kata ada anak, tanya pula lelaki ke puan. Okey? Kalau ada anak lelaki, maka adik-beradik ada benda lah. Sebab anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki, ciak lelaki, ayah, dia menghalang ke semua adik-beradik. Ataupun baru ni kita ayat, dia menghalang semua hawashi. Okey, boleh faham tak? Jadi kita tengok ada si mati tadi tu, lelaki ke puan. Kalau ada dua-dua, maka dapat asabah. Kalau lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Lepas lagi pada ada, kita tengok ayah pula. Ayah dia tahu, mak ada ke tahu, isteri ada ke tahu, suami ada ke tahu. Dia kan ada ayah, ada lelaki, cucu lelaki daripada lelaki, cicit ke, ciak ke. Kalau ada hak ni, maka adik-beradik, puak dara, anak dara semua ni. Boleh faham tak? Okey. Jadi sebenarnya kita ulang balik hak yang lepas tadi, baru kita baca dalam kitab. Baik. Seterusnya wal abu. Abu di maknanya apa dia? Saudara lelaki ayah. Cakap kita adik-beradik ayah lah. Adik-beradik ayah. Hak lelaki. Puak dara kita tapi puak dara sebelah ayah. Yang kenapa? Ya, puak dara dia lebih dua. Puak dara seibu sebapa, puak dara sebapa. Ada puak dara seibu, dia adalah zawil arham. Seterusnya, anak lelaki kepada saudara lelaki ayah. Anak lelaki kepada saudara lelaki ayah. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki ayah. Cakap maksud dia sepupu. Jadi sepupu, maksud sepupu di sini adalah sepupu hak lelaki. Anak kepada adik-beradik lelaki ayah. Itu maksud pada anak lelaki kepada saudara lelaki ayah. Sama ada ayah dia dengan ayah kita, adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa. Dua dah tu di situ. Seterusnya yang ke-9 suami. Yang ke-10 orang lelaki yang memerdekakan hamba. Sekarang ni tak ada. Jadi secara kasar dia tubik 10. Tapi kalau secara halus dia akan tubik 15. Boleh faham tak? 15 kita ulang balik kan? Anak lelaki. Lepas tu cucu lelaki daripada anak lelaki. Lepas tu naik kepada ayah. Lepas tu toki. Toki ni maksudnya ayah kepada ayah. Lepas tu tunggu kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik lelaki sebapa. Adik-beradik lelaki seibu. Lepas tu tunggu kepada anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Lepas tu naik kepada puak saudara seibu sebapa.
pok saudara sebapa. Sebelah kan? Lepas tu turun kepada adat lelaki kepada pok saudara si ibu sebapa, adat lelaki kepada pok saudara sebapa, suami lelaki yang memerdekakan hamba. Jadi semua sekali itu benar. Okey, mari kita belajar dah. Apa dak kawasan lagi? Ini benda yang penting juga perlu kita kena tahu. Dia kalau sebut kata pok saudara, dia ada pok saudara dekat dan ada pok saudara jauh. Dia sebenarnya pok saudara dia ada pecahan. Dia kalau sebut kata abud, pok saudara dalam bab faraid, sama juga dalam bab dasar, dia ada pok saudara dekat dan ada pok saudara jauh. Apa maksud pok saudara dekat, pok saudara jauh? Pok saudara dekat adalah adik-beradik ayah kita. Boleh faham? Pok saudara jauh sikit, adik-beradik toki kita. Pok saudara jauh lagi, adik-beradik tok jar kita. Boleh faham ke tak? Kita nak panggil pok saudara, cuma dalam pembahagian dia masuk dalam pok saudara. Jadi maksud dia ke mana? Okey, kita tengok sesudah dia. Sekarang ni tengok, kita ada pok saudara seibu sebapa, pok saudara sebapa. Okey, tak ada ni. Tak ada pok saudara seibu sebapa, tak ada pok saudara sebapa turun kepada adat lelaki kepada pok saudara seibu sebapa. Tak ada adat lelaki kepada pok saudara seibu sebapa turun kepada adat lelaki kepada pok saudara sebapa. Tak ada adat lelaki kepada pok saudara sebapa turun kepada cucu lelaki daripada adat lelaki kepada pok saudara seibu sebapa. Tak ada turun kepada cucu lelaki daripada adat lelaki kepada pok saudara sebapa. Tak ada turun kepada cia. Tak ada belaka naik kepada toki saudara. Boleh faham? Naik kepada siapa? Toki saudara. Maksud toki saudara ni adalah adik-beradik toki kita. Tapi toki kita yang dimaksudkan dengan toki kita di sini adalah ayah kepada ayah. Okey, itu dipanggil pok saudara jauh. Dimaksud dalam am. Boleh faham? Okey, tak ada toki saudara seibu sebapa dengan toki kita pergi kepada toki saudara sebapa dengan toki kita. Tak ada turun kepada adab toki saudara kita hak seibu sebapa dengan toki kita. Kalau tak ada juga turun kepada adab lelaki kepada toki saudara kita hak yang sebapa dengan toki kita. Adab toki kita dengan kita adalah pok sepupu. Boleh faham? Pok sepupu sebab dia sepupu dengan ayah kita. Boleh faham kan? Baik, tak ada turun kepada cucu dia, turun kepada cicit dia, turun kepada cik ayah. Tak ada juga naik kepada tok jar saudara. Sadi toki, tok jar pula. Lepas tu dia panggil pok saudara lebih jauh. Tak ada turun kepada adik dia, tak ada turun kepada cucu, tak ada lagi naik kepada tok saudara. Faham tak? Jadi pendek kata, kalau orang tu ada keluarga, payah dah kita nak cari. Kalau orang tu ada keluarga lah, orang tu orang tempatan situ, ada lah keluarga dia. Kalau orang tu memang orang gharib, orang yang perantau seorang diri, tu mungkin payah lah kita nak cari keluarga. Kalau orang tu memang resah kampung tu, jadi kok mana-mana pun kalau kita cari memang akan jumpa ahli waris dia. Walaupun tidak nikah, dah dia nikah tengok pok saudara dia pula, dia toki saudara, tengok pok sepupu dia, pok dua kuku dia, pok tiga kuku dia, kena kira dah. Boleh faham kan? Okey, habis. Seterusnya tu ahli waris perempuan, ahli waris lelaki. Ahli waris perempuan pula, wal warisatu bidasai sab'un. Ahli waris perempuan ada 7. Iaitu yang pertama al-bint, anak perempuan. Okey, anak perempuan adalah ahli waris. Yang keduanya wabidul ibni, cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau cucu perempuan daripada anak perempuan, maka ia adalah dawil arham, bukan ahli waris. Yang ketiganya wal ibu kepada si mati. Sebagaimana ayah ada 4 dalam istilah kita guna di tempat kita, begitu juga ibu ada 4. Ada ibu yang melahirkan seseorang, ada ibu akak, bok kita nak panggil ibu bok. Ada bok yang melahirkan seseorang, ada bok akak, ada bok susu. Lepas tu bok dia seri. Tak ingat dah seri. Ha? Bok boleh? Bok tinggi. Yang ada bok tinggi kan? Kita ada bok tinggi, bok akak, bok susu, bok subuh. Jadi bok apa kita ingat bok dia subuh. Tiba-tiba bagi orang lain bok dia juga. Banyak dah bok dia. Dah ada seberada. Dia kata hak ni bok akak, hak ni bok susu. Lepas tu hak dia bok tinggi. Last sekali baru bok subuh. Jadi hak yang dapat bok hak 4 saat itu adalah bok subuh, bok hak yang melahirkan dia. Seterusnya yang keempat wal jaddah.
Jadah ni dedek daripada pihak ayah. Tak tu silap. Kenapa dia buat bagi dedek daripada pihak ayah? Dedek pihak ibu, sebenarnya sepatutnya dia buat bagi dedek pihak ibu, sebab dedek pihak ibu yang asal. Sebenarnya dedek dah kira sama ada pihak ayah ataupun pihak ibu dapat lagu. Sebenarnya dalam bahasa Arab jadah sahaja, dedek. Tak ada pun kamu sebelah ibu ataupun sebelah bapa. Tapi bagi pada terjemahan ditulis dedek daripada pihak ayah. Jadi pihak yang kita faham. Bermakna dedek pada pihak ibu tak masuk lah. Jelas. Terjemahan lagu ni adalah terjemahan yang silap. Boleh faham? Sekarang ni ada tak orang yang pada bahasa Arab lah. Di sahabat-sahabat kita yang pada bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ada tak dalam kitab tu Al-Jadah di Qibalil Am? Ada tak? Tak ada. Dia tulis dia jadah sahaja. Jadah pada dedek. Tiba-tiba dalam terjemahan ditulis dedek daripada pihak ayah. Memang betul dedek daripada pihak ayah boleh. Tapi perkataan dedek daripada pihak ayah, jadi dia bagi pula dedek daripada pihak ibu. Jadi seolah kata dedek daripada pihak ibu tak dapat. Itu adalah satu kesilapan yang cukup besar. Bukan satu kesilapan yang kecil. Satu kesilapan yang cukup besar lagu ni. Kerana dedek sebelah ibu tu asal. Boleh faham? Sebabnya dedek dia berganti tempat bok. Apabila dedek ganti tempat bok, maka asalnya dedek sebelah bok. Boleh faham? Dedek sebelahnya bukan asal. Okey. Jadi, tu kena jaga. Abu pernah banyak kali dah khabar. Kitab ni, terjemahan ni bukanlah memang gambar, cokoh dan gambar Dr. Zulkifli Bakri. Dr. Zulkifli Bakri adalah seorang yang cukup alim. Akan tetapi orang yang terjemah bukan dia, orang lain. Dan terjemahan ni memang cukup banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Kalau cuba berhati sesa, kalau dapat dalam bahasa Arab cuba berhati sesa, adalah kekurangan dalam terjemahan ni. Ya, sebenarnya terjemahan dia terbagi kepada dua. Satunya nama dia terjemahan harfiah. Yang keduanya terjemahan mafhum. Terjemahan harfiah ni maksudnya kita terjemah satu-satu kalimah. Kalimah ni makna dia, kalimah ni makna dia, kalimah ni makna dia. Biasa kitab lama dia guna terjemahan harfiah. Cuma terjemahan harfiah dia menyalahi tata bahasa Melayu. Okey, itu terjemahan harfiah. Yang keduanya terjemahan mafhum ataupun terjemahan maksud. Buku-buku baru dia banyak kalau dia terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu dia guna terjemahan mafhum ataupun terjemahan maksud. Dan terjemahan mafhum maksud adalah lebih mudah untuk difahami. Cuma di antara kekurangan terjemahan maksud adalah kadang-kadang seseorang yang menterjemah perkataan pengarang tidak sampai apa yang dikehendaki oleh pengarang. Itu di antara kekurangan. Baik. Ni soalan kata terjemahan mafhum, tapi hak ni bukan setakat terjemah kesalahan kerana benda tak ada nak terjemah yang dalam bahasa Arab, tapi kesalahan kerana ada penambahan daripada hak yang Arab yang mana penambahan tersebut menyebabkan berlaku kekurangan. Kalau amah lagu tu tidak berlaku kekurangan. Okey. Seterusnya yang kelima wal ukht, adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan yang terbagi kepada tiga. Yang pertamanya hak ibu sebapa, yang keduanya hak yang bersebapa, yang ketiganya si ibu. Yang keenam zaujah, isteri, sama ada seorang ataupun ramai. Yang ketujuh wal maulah al mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan hamba. Sekarang ni tak ada. Jadi ahli waris perempuan 7 tu secara kasar, tapi secara halus dia akan tumbik 10. Lagu mana 10? Ada puan, cucu puan daripada anak lelaki. Lepas tu dia cicit masuk juga. Tapi kita lihat cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia faham tak? Ciat masuk juga, tapi ciat perempuan daripada cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia faham? Okey. Yang pertama ada puan, yang kedua cucu puan daripada anak lelaki, yang ketiga je bok, yang keempatnya jadah. Jadah dia ada dua. Sebelah bok, jadah sebelah ayah, boleh daga. 5. Yang keenam adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang ketujuh adik-beradik perempuan sebapa. Yang ke-8 adik-beradik perempuan seibu. Yang ke-9 isteri. Yang ke-10 perempuan yang memerdekakan hamba. Hak ni 10, hak sebelum ni 15, jadi 25. Tu pada bilangan ahli waris secara halus. Tapi secara kasar hak tadi 10, hak ni 7, jadi 17.
Okay, habis. Seterusnya kata bayyarifu wa man la yarif, waris dan bukan waris. Sepatutnya dia kena kata siapa yang dapat mengambil pusaka dan siapa yang tidak dapat mengambil pusaka. Dia di kalangan ahli waris ada orang yang tidak ada siapa pun yang dapat menghalang dia. Yang pernah kita kawan sebelum ni kan. Di kalangan ahli waris yang 25 orang saat dia, orang ni tak ada siapa pun yang boleh menghalang dia. Tetap dia boleh dapat. Mereka kalau ada satu sifat yang mana sifat punca daripada sifat tersebut ada pada dia, menyebabkan dia tidak boleh mengambil pusaka. Contoh dia berbunuh ataupun berlainan agama ataupun haba yang kita pernah sebut sebelum ni. Kalau tak ada sifat-sifat yang dikatakan sebagai badai, maka dia tidak akan gugur sama sekali, mesti dia dapat. Berapa orang? Kata dia waman la yasqutu bihalin khamsah, orang-orang yang tidak gugur di dalam mendapatkan warisan dalam keadaan apa pun ada 5. Dalam apa jua keadaan 5 ni tidak akan gugur sama sekali, pasti dia dapat. Ada pun orang lain dapat juga tapi ada syarat. Yang pertama dan yang kedua az-zaujat, suami isteri. Yang ketiga yang keempat al-abawat, ibu ayah. Yang kelimanya waladus sulbi, anak kandung, sama ada lelaki ataupun perempuan. Anak kandung sama ada lelaki ataupun perempuan. Nah, cuba kalau kita bilang semua dia jadi 6. Suami, isteri, ibu, ayah, anak lelaki, anak puak. Tapi dia tidak mungkin seseorang tu mati tinggal bini dan tinggal tok lelaki. Salah seorang. Jadi sebab tu 5 ni tidak akan gugur sama sekali. Kalau berlaku dalam pembahagian pusaka, ada anak tak dapat, maka berlaku penyelewengan dalam pembahagian harta tersebut. Kalau berlaku dalam pembahagian pusaka, salah seorang daripada isteri tak dapat. Ini hak yang banyak berlaku. Kalau ada tak dapat tu jarang. Hak yang ada berlaku, ada salah seorang daripada isteri tak dapat. Berbada ada penyelewengan, ada khianat di dalam pembahagian pusaka. Walaupun harta pusaka tu dibahagi oleh mahkamah syariah. Walaupun kalau kita kena ingat 5 D tidak akan gugur sama sekali. Walaupun harta pusaka dibahagikan oleh mahkamah syariah. Oh, dia kata mahkamah dah bagi, tapi dia ada bini dia seorang tak dapat. Bini dia dah cerai lagi. Oh, jadi ada khianat tu. Bukan khianat daripada ahli waris hak yang mengangkat kes tersebut kepada mahkamah. Dia cuba menyembunyikan ahli waris kepada si waris. Dia faham? Dan dia kata hak yang bini hak yang last sekali tu dia nikah daripada Syiah pun. Dia nikah di Thailand. Dia berlaku juga lagu tu. Jadi apabila dah daftar lagi, maka mati dah. Dah daftar mati. Walaupun nikah di Thailand, walaupun tidak berdaftar, tetap perempuan tersebut isteri dia. Adapun masalah daftar sekarang ni, dia bukanlah hukum agama. Itu adalah undang-undang negara. Daripada segi hukum sah walaupun tidak berdaftar, akan tetapi dikirakan salah di sisi undang-undang negara. Okey, boleh faham ke tak? Ke ada cuba dalam kitab fiqh. Di antara syarat sah nikah adalah kena berdaftar di jabat agama, kena kusuk nikah. Ada tak? Tak ada. Jadi tapi undang-undang negara kena ikut lah. Undang-undang negara. Cuma kalau dilanggar salah daripada sudut negara, tapi daripada segi hukum tak salah. Boleh faham ke tak? Maksudnya tetap perempuan tersebut adalah isteri dia. Kalau sekiranya dia nikah di Thailand saat dia, nikah di luar booking saat dia, di tempat hak yang diiktiraf di sana. Kalau tempat nak diiktiraf tak boleh lah. Baik. Dia kena tempat hak yang diiktiraf. Jadi suami, isteri, ibu, ayah, anak kandung, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Walaupun ayah kepada si mati tidak pernah memberi nafkah kepada si mati, tetap ayah dia dapat. Abu rasa apa sudah kamu dah bawa ni? Ada pernah satu kes tu, bocik tu ditanya, dia kata, Ustaz, sekarang ni ada Abu mati. Abu nak ingat dah soalan. Abu banyak soalan, maksudnya Abu ingat dah soalan ni. Tapi maksud dia gini, ada Abu mati. Lepas tu adalah harta dia. Lepas tu ayah dia tak pernah bagi nafkah, start daripada beranduk sampai ke besar, tak pernah cara tu. Hak yang nak cara dia, ayah diri. Sebab buat dia ni kebaru. Jadi sekarang ni adakah boleh saya tak mau bagi harta
peninggalan anak saya ke ayah dia. Itu salah ni. Kok kita pun memang kita dah jadi, kita orang yang meletakkan akal depan logik depan, pasti kita kata betul anak Yahudi ya. Oh, ajar sikit. Tapi daripada segi hukum dah boleh dah betul. Boleh faham ke tak? Kita tengok bawadul irthi, perkara yang menghalang pusaka ada tak? Ayah tidak bagi nafkah kepada anak, tak ada. Jadi apabila tidak ada, tidak termasuk, tidak memberi nafkah kepada anak, tidak termasuk di dalam hak menghalang seseorang daripada mengambil pusaka, maka tetap ayah dia dapat pusaka. Dan dia tidak bagi nafkah, itu soalan. Jangan kita gabung dua bab yang berbeza. Boleh faham ke tak? Jadi kalau sekiranya ayah dia tidak bagi nafkah, ibu ada hak akad kita tersebut ke mahkamah syariah. Akad kita tersebut mahkamah syariah panggil, dan mahkamah syariah akan menjatuhkan hukum ayah dia kena bagi nafkah sekian. Baik. Jadi sebenarnya ada masalah nafkah satu bab, masalah saka satu bab yang lain. Di zaman kita ada juga buang anak. Buang anak. Apabila buang anak tu besar, kaya tu sekali, mati. Ahli di atas ahli waris dia dah bok dia. Kalau dapat kesan bok dia, maka bok dia yang buang anak tetap mendapat pusaka daripada harta anak dia yang meninggal dunia. Kerana tidak jaga anak, tidak bagi nafkah, itu adalah satu kesalahan, tapi dia tidak menghalang daripada seseorang mengambil pusaka daripada ahli waris dia yang meninggal dunia. Okey, boleh faham tak? Katanya wa man la yarithu bi halin sab'ah. Orang yang tidak dapat mewarisi harta ada 7. 7 golongan ini tak dapat mewarisi harta walaupun ahli waris mati. Yang pertama dia hamba. Kerana kehambaan adalah di antara penghalang daripada mengambil pusaka. Dan sudah kita cerita dah sebelum daripada ni. Betul tak? Yang kedua dia mudabbar, ubul walad, mukata. Allah Rabbi. Sebenarnya hak ni dia masuk dalam hamba belaka. Dia hamba kita pernah kata dah. Hamba dia ada hamba qi, ada hamba ubul walad, ada hamba mudabbar, ada hamba mukata, ada hamba muba'ar. Hamba dia terbagi kepada 5. Kelima-lima hamba tak boleh saka mereka saja boleh saka, iaitu muba'ar. Hamba hak separuh. Okey, kita tengok hamba lagu mana. Yang pertama kita kena tahu lagu manakah boleh seseorang tu jadi hamba, sedangkan kita dilahirkan dalam keadaan merdeka. Lagu mana boleh jadi hamba? Dia terjadi hamba adalah kerana berlaku peperangan. Dalam peperangan ada pihak yang ditawar. Yang mana sistem peperangan dulu, pihak yang ditawar, kalau ketua perang kata kita jadikan dia hamba, maka orang tersebut jadi hamba. Jadi Badat kata hamba ni terjadi daripada peperangan, yang mana pihak yang kalah ditawar setelah daripada ketua yang dapat menawar saat itu menghukum, ataupun dia kata apa, kita jadikan hamba, kita jual, maka orang tu jadi hamba. Okey, boleh faham? Hamba. Dalam sekarang ni hamba memang diharamkan oleh undang-undang dunia, tapi masih lagi ada dalam hukum Islam. Yang mana kalau berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir, kata orang Islam dapat tawar orang kafir, maka terserah kepada pemimpin. Pemimpin nak bebas ke, ataupun pemimpin nak ambil tebusan ke, ataupun pemimpin nak jadikan sebagai hamba. Katakanlah pemimpin memilih untuk jadikan tawanan tersebut sebagai hamba abdi, maka apabila tawanan tu jadi hamba abdi, lama dia belum Islam. Okey, hamba abdi saat itu belum Islam, tapi tetap lagi dia hamba sebab belum lagi di merdeka dah. Tiba-tiba ada keluarga dia yang merdeka, ayah dia mati, maka dia tidak dapat mengambil pusaka. Kerana di antara penghalang pusaka adalah kehambaan. Okey, boleh faham? Bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah tak boleh belaka kita. Hamba manusia. Okey? Okey, itu hamba. Yang kedua dia di pembagian hamba. Yang pertama hamba qi, hamba tuli. Yang kedua dia nama dia hamba muba'ar. Hamba muba'ar ni hamba separuh. Separuh hamba, separuh merdeka. Dia terjadi separuh hamba, separuh merdeka, katakanlah dia hamba. Nama dia kita katalah nama dia bulat. Sebab dia memang bulat.
Okey, nama dia budak. Dia hamba. Lepas tu ada dua orang, dolah ke babak, dia beli budak. Budak orang jual 10,000. Tuan asal dia jual 10,000, babak 5,000, dolah 5,000. Lepas daripada beli, maka budak dia kena kerja tu babak dolah lah. Sebab dia hamba. Kerja lah, sehari untuk babak, sehari untuk dolah. Itu perbincangan mungkin seminggu atau sebulan. Itu atas perbincangan tuan dia kan. Babak ni, dia siap tengok ke budak ni. Dia kata, dia budak, aku berdeka aku. Babak apabila dia berdeka budak, jadi bermakna dia berdeka bahagian dia sahaja. Dia tak ada berdeka bahagian orang. Jadi apabila dia berdeka budak, bermakna dia telah berdeka bahagian dia. Bahagian orang, bahagian dolok masih lagi dikirakan sebagai hamba. Maka hamba tersebut dinamakan sebagai hamba muba'ab, separuh berdeka, separuh hamba. Maka dia kena gini harga tuan dia. Hari ni kerja untuk tuan dia, esok kerja untuk dia, lusa untuk tuan dia, tulak untuk dia. Hamba muba'ab, dia boleh mengambil pusaka daripada ayah dia, daripada keluarga dia yang meninggal dunia. Okey, boleh faham? Dua. Yang ketiganya, nama dia hamba mudabbar. Mudabbar ni ambil daripada perkataan dubur. Dubur ni dia bukan punggung. Ialah dubur memang ada pada punggung. Ada kubul di bahagian depan, dubur bahagian belakang. Dan dubur dalam bahasa Arab ada makna selepas. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Wahai Mu'adz, la tad'anna, jangan tinggal dubura kulli salatin. Dubur setiap sembahyang. Pada dubur, punggung setiap sembahyang. Sembahyang ada punggung juga, kan? Maksud dubur di sini adalah selepas. Okey, perkataan dubur makna kemudian, selepas. Jadi hamba mudabbar adalah hamba yang Tok Guru kata lagu pada Tok Guru kata at-tahurrud dubura bauti. Budi berdeka dubura bauti, selepas daripada kematian aku. Selepas aku mati, merdeka. Oleh kerana Tok Guru kata dubura, maka dinamakan hamba tersebut sebagai hamba mudabbar. Tok Guru dia tarik nafas yang terakhir, merdeka. Okey, itu dipanggil hamba dia, hamba mudabbar. Tiga dah. Yang keempatnya, nama dia hamba mukatab. Hamba mukatab adalah hamba yang penghulu dia akad kitabah. Apa dah akad kitabah? Kitabah adalah satu akad. Ini macam jual beli ada akad dia, sewa menyewa ada akad dia, pinjam meminjam ada akad dia. Tak gitu. Begitu juga dia ada satu akad yang dikenali sebagai akad kitabah. Mana pula akad kitabah? Tok Guru kata dia, kata betukah bi alfin. Okey, Tok Guru kata gitu. Aku akad kitabah denganmu dengan bayaran 1,000. Maksud dia akad kitabah, kalau cakap kita bayar 1,000 boleh. Itu akad kitabah. Tapi digunakan perkataan katabatuka. Kataba fa'il madhi, yukatibu mukataba. Okey? Mukatab, kitabah. Itu masdar dia lagi. Baik. Jadi Tok Guru dia kata katabatuka bi alfin. Aku akad kitabah kepadamu dengan 1,000. Maksudnya kalau bayar 1,000 boleh. Maka belilah orang yang kena kerja, cari piti, dia dapat menerima zakat. Dia hamba mukatab sahaja orang yang dapat menerima zakat. Ada hamba lain dah dapat menerima zakat. Hamba mukatab sahaja. Okey. Berapa dapat? Yang kedua dia hamba ummul walad. Apa dia ummul walad? Ibu kepada anak. Apa maksud hamba ummul walad? Hamba ummul walad merujuk kepada hamba perempuan. Yang mana hamba perempuan, apabila seorang tu hamba puang, maka Tok Guru dia boleh guna dia, boleh pakai dia. Dia orang puang, dia halal kepada lelaki dengan perkahwinan ataupun kerana memiliki hamba. Tok Guru dia pakai dia, Tok Guru dia guna dia, maka boleh hadap. Maka hadap tersebut adalah hadap Tok Guru dia, hadap tu mereka. Maka apabila boleh hadap, hamba perempuan tersebut, hamba perempuan daripada asal hamba tuli bertukar menjadi hamba ummul walad. Apabila Tok Guru dia mati, sama juga dengan hamba mudabbar dia mereka. Okey, dah kira dah. Sama ada hamba qib, hamba mudabbar, hamba ummul walad, hamba mukatab. Keempat-empat jenis hamba ni dia tidak dapat mengambil pusaka. Kerana di antara bawadi'ul irthi,
di antara perkara yang menghalang seseorang daripada mengambil pusaka adalah benda hamba ataupun kehambaan. Okay, seterusnya wal qatil, pembunuh. Jadi kita cerita dah sebelum ni kan, mula-mula baru dia 4 minggu lepas kita cerita dah kan. Pembunuh dia tidak boleh mengambil pusaka daripada orang yang dia bunuh. Tapi sebaliknya boleh. Orang yang dibunuh boleh mengambil pusaka daripada pembunuh dengan syarat orang yang dibunuh mati sebelum daripada orang yang membunuh. Betul itu tak? Orang yang dibunuh mati selepas daripada orang yang membunuh. Mati sebelum selepas lah. Okey. Jadi katakanlah ada dia risau. Dia yang banyak berlaku di tempat kita. Dia orang risau ni kadang-kadang kau nak cudik. Oh, jangan kita baik. Kadang-kadang anak dia 7 PSR 5A lagi. Tapi Allah Rabbi 5A mak suka sangat mari depan orang. Kau suka sangat gembira dia anak dapat 5A. Tapi jangan kita ingat dapat 5A saat itu menjamin anak dia saat itu jadi orang baik. Bukan. Tak percaya? Cuba pergi di tempat remaja idalah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tahu tak di tempat remaja idalah pemulihan akhlak? Kalau contoh kalau di Terengganu di kawasan mana? Sungai Kang. Dia terpenjara Sungai Kang kan ada di sini. Cerdik saja. Bodoh cerdik saja. Bukan budak lah, bodoh lah, bodoh hari pula. Cerdik saja, bijak saja. Oh, hebat weh. Kalau speaking gini, cair. Aluh kita. Apa pun ada pandai. Hak pandai tu aluh tak setara. Cerdik saja. Kawan-kawan dia seorang gajah sini. Dia kata kalau soalan buat ni memang payah. Sebab soalan orang bijak-bijak saja. Itu kita kena faham bahawa dia benda tu bukanlah menjamin orang tu jadi baik. Okey, kita pergi di Jedago. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di Jedago ada tempat dia juga. Di Jedago. Cerdik saja. Kau tak bodoh. Jangan baik. Kau bodoh tu ada juga kita kata. Tapi apa kau cerdik? Jadi walaupun dia cerdik, tapi dah terkena penyakit dadah ni, benda babu ni, ketika dia biar dia tak dapat kawan. Hak dia dapat rasa dia duit. Sebab dia benda barang. Hak tu je. Balik rumah, kalau dia dah boleh, oh sayang rumah. Cium sama pun. Tapi tekoh hingga ke barang, biar nak ke barang, dah sedar. Hak situ lah. Labu gelang mok, labu ganda mok, petok piti mok, nawi cetek mok, parik tiga mok, parik hidung mok, kerak lingga mok. Itu jadi apa? Tiba-tiba dia bunuh mok dia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mati mok dia. Anda tadi, apabila dia bunuh mok dia tidak dapat mengambil pusaka daripada mok dia. Kerana di antara perkara yang menghalang seseorang daripada mengambil pusaka adalah al-qatl. Boleh faham? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul qatil minal maqtul syai'an. Pembunuh dia tidak dapat mewarisi sedikit pun daripada orang yang dia bunuh. Tapi orang yang dibunuh boleh mengambil pusaka daripada pembunuh sekiranya orang yang dibunuh mati sebelum daripada orang, bukan mati sebelum, tadi sebelum dah, mati selepas daripada orang yang membunuh dia. Contoh, nasallallahu salamata wal afiyah. Anak dia bawa kereta. Kereta baru. Orang muda. Kereta dia turbo. Dia turbo tak ada bawa 15 aja. 15 dia bawa. Orang muda pula. Dia boleh gitu. Dia orang muda dia apabila orang potong dia, siap orang potong perih pula, dia dari angin. Orang muda. Sebab kita lalu kat muda lelaki. Betul tak gitu? Jangan ingat orang pihak tak boleh tak ada angin kan? Angin tak ke? Jangan buat. Tak boleh baik. Kita kan telah cumai potong kita pula tu perih. Kalau potong saja tak apa. Dia main perih-perih pula. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita nak contoh kita, contoh ke orang lain. Kata seorang tu bawa kereta mok dia ke tepi. Tiba-tiba ada orang potong dia. Dia naik angin dia pun. Dia poceh dia, kejar tu bawa ada dah. Jalan aja dia seorang kan. Atas lembu aja tu. Ada jalan orang dah. Alik ni jalan dia, alik ni pun jalan dia. Jalan dia dah ke, dah kira orang ada tempat. Bawa ikut dah, gila babi ke dia bawa. Baik. Akhirnya berlaku kebalanan.
Yang mana dalam kemalangan tersebut, buat dia cedera pagar, dia juga cedera pagar. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, punca daripada kematian buat dia adalah kerana dia, kerana kecuaian dia. Boleh faham? Kerana kecuaian dia. Kalau dia bawa biasa tak ada berlaku gitu. Mereka kalau orang langgar, itu masalah lain. Tapi kalau orang langgar bukan kesalahan dia, kesalahan orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi kecuaian dia. Kok bawah tereda, boleh masuk ke atas tereda, boleh masuk tak ke? Okey, siapa ke? Berlaku kemalangan. Mak dia mati, dia pun mati. Cuba mak dia mati selepas daripada dia mati. Lepas daripada dia mati dalam 10 minit, mak dia mati. Dia yang membunuh mak dia. Tapi oleh kerana dia saat itu duduk bahagian hebat, mahal di setengah blok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dia mati sebelum daripada mak dia mati. Jadi mak dia mati di hospital, dia mati di tempat kejadian. Maka mak dia masih lagi ada hak daripada pusaka yang ditinggal oleh dia. Kerana orang yang dibunuh tetap dapat mengambil pusaka daripada orang yang membunuh. Sekiranya orang yang kena bunuh mati selepas daripada orang yang membunuh. Rasanya kita buat banyak level dah sebelum daripada dia. Dia kita ulang balik banyak kali dah bila. Banyak benda yang bersama. Baik. Yang keduanya wal murtad, dan orang murtad. Orang murtad ni benda orang murtad. Orang murtad ni adalah orang yang terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang murtad terjadi dengan perkataan, kadang-kadang terjadi dengan perbuatan, kadang-kadang terjadi dengan i'tiqad. Okey, itulah di antara benda saluran yang boleh menyebabkan seorang murtad. Yang pertama mungkin kerana perkataan dia, mungkin kerana perbuatan dia, dan mungkin kerana i'tiqad dia. Semua masalah kita nak hukum seorang dengan riddah, dengan terkeluar daripada agama Islam, dia bukan benda baik-baik, bukan benda yang memang cukup susah. Lepas tu kita kena tahu banyak perkara. Ya, kalau orang tu tolak hadis, walaupun hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, dia tidak ada murtad lagi. Lepas tu kita kena faham. Dia sebab sekarang ni hadis dia terbagi kepada dua. Yang pertama yang hadis ahad, yang kedua yang hadis mutawatir. Kalau tolak hadis mutawatir baru terkeluar daripada agama Islam. Kalau hadis ahad dia belum lagi murtad, walaupun hadis tersebut hadis sahih, tapi pasti dia telah melakukan satu dosa yang besar. Sekali lagi bukanlah benda itu salah atau tidak. Tolak hadis salah selama mana hadis itu hadis sahih. Kalau hadis itu palsu memang kena tolak. Kalau hadis dhaif, baik, kena tak menafikan itu hadis. Sebab hadis tetap hadis, tapi hadis dhaif, hadis lemah, bukan hadis palsu. Ia berbeza di antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Hadis sahih, kalau orang tu tolak hadis sahih, kita kena tengok dulu. Tengok lagu mana hadis sahih itu status dia lagu mana. Status dia mutawatir ke ahad. Kalau mutawatir terkeluar daripada agama Islam. Kalau ahad belum lagi terkeluar daripada agama Islam. Okey, waktu perlu kita kena faham. Contoh, kita buat contoh lain. Masalah konsep Imam Mahdi. Imam Mahdi memang banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang Imam Mahdi. Dan kalau kita gabung semua sekali, memang daripada sujud sanad dia sahih. Tapi adakah sampai kepada hak mutawatir? Tak sampai. Jadi apa dia tak sampai? Ada orang yang menolak konsep Imam Mahdi, maka dia tidak terkeluar daripada agama Islam kerana penolakan tersebut, kerana dia tidak sampai kepada hak mutawatir. Okey, boleh faham? Baik. Dalam masalah seksa kubur. Okey, seksa kubur. Seksa kubur banyak hadis yang sahih yang menyatakan. Tapi hak yang pelik dia masih juga ada sebahagian daripada ulama menafikan seksa kubur. Tahu tak? Tahu tak di antara siapa ulama yang menolak menafikan wujudnya seksa kubur? Hak yang terkenal, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Betul tak? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ada dalam YouTube. Dia di antara orang yang menafikan. Dah tahulah takut dia ada dua pandangan, tapi yang ada dengar sendirilah, dengar telinga. Dalam YouTube lah. Dia menafikan wujudnya seksa kubur. Okey, tengok kan? Jelas hak tu adalah kesilapan dia. Hak tu adalah kesilapan. Tapi dia orang alim, dia ada sandaran dia. Hak tu adalah silap. Cuma masalah seksa kubur ni, dalil yang menjadikan seksa kubur, wujudnya seksa kubur, ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama kata sampai kepada hak mutawatir.
Ada sebahagian kata tidak sampai kepada hak mutawatir, tapi pasti hadis sahih saja. Tidak sampai kepada hak mutawatir. Ada setengah kata sampai kepada hak mutawatir. Menurut pandangan yang mengatakan sampai kepada hak mutawatir, orang yang menolak seksa kubur, maka dia dah terkeluar daripada agama Islam. Tapi takkah kita nak kata Syekh Mutawaddi Sya'rawi terkeluar daripada agama Islam? Kita boleh faham. Nah, sebab dia ada sandaran-sandaran dia. Anda tahu mungkin ada pandangan hak yang kedua daripada dia yang mengatakan ada seksa kubur. Kadang-kadang seorang ulama ni dulu dia kata lain, akhirnya bila dia kaji pula, lepas tu dia berpandangan dengan pandangan yang lain. Tapi kita kena ingat sabit seksa kubur dengan hadis-hadis yang sahih, sehingga kalau ramai ulama kata hadis yang menyatakan tentang seksa kubur adalah hadis yang bertaraf mutawatir ma'nawi. Dia ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Maksudnya daripada sudut lafaz hadis tadi itu memang tidak mutawatir, tapi kalau kita gabung daripada segi maknanya adalah mutawatir. Okey, boleh faham? Baik. Jadi orang yang murtad, wal'iyadu billah, dia tidak boleh mengambil pusaka daripada orang yang hidup. Sebab itulah jangan mudah kita menghukum kufur seseorang. Sebab apabila kita hukum seorang itu kufur, dia akan Allah Rabbi, pusaka tak boleh, nikah dia kita kena batal. Walaupun ada perselisihan dalam hal politik, selama mana tidak jelas daripada dia mengengkar benda yang mutawatir, hak yang datang, hak yang ijma' ulama dalam Quran ataupun dalam hadis, selama mana dia tidak sampai kepada tahap itu, tidak boleh kita hukum dia kafir. Tapi fasik itu tetap fasik. Dan hukum kufur ni satu benda hak yang sungguh pula. Allah Rabbi. Pernah bercerita dalam sebelum ni, ada seorang pokcik tu, bangkuh dia, bangkuh, orang rapat dia buat dengan kita. Lepas tu adalah satu surah tu buat minta aba kuliah. Sebelum tu dia kabar. Dia kata, ustaz kalau bagi kuliah sini kena ustaz kena tekan bab tauhid ustaz. Dia kata kena tekan bab tauhid. Sebab orang nak pandang banyak dah ni tauhid. Imam Ghazali kata kalau orang tu beribadah, dia tak kena sifat Allah, tak kena asma Allah, tidak kena af'al Allah, maka tidak diterima ibadah dia, imam dia tidak sah. Lebih kurang gitulah, aku tak ingat perkataan dia, gitulah lebih kurang dia. Tidak apalah. Lepas tu aku pergi kuliah situ. Kuliah jemputan. Dah jemputan, bukan nak baca kitab. Okey, jemputan kita pun carilah bab pentingnya iman. Dalam 2-3 hari lepas daripada tu, dia jumpa kita tengah jalan. Oh ustaz, kita nak tegur ustaz, aku ustaz ngajuk dah bagi dah akan datang. Oh kita nak setuju kan dia ustaz kuliah gitu. Kita duduk biar ustaz tekan bab akidah. Kita pun tak apalah buat tua, kita hormat lagi lah. Tak apalah, tak apa, insyaAllah akan datang kita akan kuliah bab akidah pula. Padahal kita cakap akidah dah, jangan tak apa. Akan datang, jumpa pula masjid, soalan sama. 3 kali dah soalan sama kan. Jumpa masjid banyak kali ya. Kita kata dia pocik ni kalau duduk begini kau tegur Lepas tu kita kata pocik kalau pocik pegang gitu, yang pertama sekali pocik kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata kita, kamu tak tahu kitab mana Imam Ghazali kata. Pocik kena tahu Imam Ghazali bukan Nabi dan ulama bukan Imam Ghazali seorang. Kita nak bagi. Sebenarnya bukan kita nak perlekeh Imam Ghazali, bukan. Cuma kita nak bagi kesedaran kepada dia. Imam Ghazali bukan seorang, ulama ramah lagi ulama pocik. Bisa. Lepas tu hamba kata, pocik kalau pocik duk cakap lagu tu, pocik sedar tak? Pocik saat itu menghukum kufur kamu. Gadik. Dah orang dah sudah teriman sebab nak belajar. Hari ni pocik tak boleh bagi bayar Jumaat. Itulah lepas bayar Jumaat jumpa ni. Hari ni pocik tak boleh bayar Jumaat. Lepas tu nak tanya pocik, dengan bini pocik saat itu, pocik yakin ke bini pocik sampai pada tahap tu? Kejut dia. Kalau tak yakin, pocik kena pisah dengan bini. Oh, kejut dah dia. Nak bagi kesedaran sikit. Tahu tak, kena pisah dengan bini dia. Tak sembahyang Jumaat tak boleh, kena pisah dengan bini. Kalau mati tak boleh saka. Oh, kejut dia. Dia kata, tunggu, baik pisah dengan bini pula. Apa nak cara ke dia pula. Bimbang pula kan. Baru ada kesedaran sikit. Dia kata, sebenarnya kita rasa takut. Betul, pocik. Kita rasa takut tu memang betul. Tapi, kita kena gunakan ketakutan kita saat itu, ataupun kita kena letakkan ketakutan kita tu di atas ilmu. Kita tak boleh nak ukur ikut dan orang kan bukan bodoh. Masalah mungkin hak yang dikatakan pun dah tahu. Imam Ghazali kamu lagu mana dan kitab mana
benda yang dikabur. Tapi kita kena tahu bahawa saja kehendak Allah terbagi kepada dua. Yang pertama makrifat khassah, yang kedua makrifat amal. Makrifat amal ni makrifat orang awam. Cukup dah dia kenal Allah melalui dia tengok kepada penciptaan Allah. Dan boleh dikatakan majoriti orang Islam dia kenal Allah melalui kepada penciptaan Allah. Dia tengok diri dia sendiri, tengok langit, tengok bumi apa semua sekali kan. Cukup dah bagi dia. Tapi untuk kenal Allah sebagai makrifat khassah, itu masalah orang yang khusus, bukan semua orang Allah Ta'ala bagi. Baru sejak sikit bila kita kabur lagu tu. Kabur lagi supaya Jumaat ada kena pisau dengan bini. Apa bila mati dah bagi saka, dah ambil saka, baru sejak sikit. Baik. Jadi apabila seseorang tu murtad terkeluar daripada agama Islam, na'udzubillahi min dzalik, maka wujudnya halangan daripada dia mengambil pusaka daripada orang yang meninggal dunia. Yang ketiga juga wa ahlu millatain. Maksudnya orang yang berkeluarga tapi berbeza agama. Ini sama dia masuk al-murtad, ahlu millatain ini masuk di bawah bersalahan berbeza agama. Jadi orang Islam tidak boleh mengambil pusaka daripada orang kafir. Begitu juga sebalik, orang kafir tidak boleh mengambil pusaka daripada orang Islam. Okey, kita pergi kepada al-asabah. Al-asabah dia sebenarnya al-asabah. Kalau dia buat al-asabah, dia kena buat al-asabat. Baik. Wa aqrabul asabat al-ibn, thumma abduhu, thumma al-ab, thumma abuhu, thumma al-akhu lil-ab wal thumma al-akhu lil-ab. Okey, kita berhenti situ dulu lah. Akan datang kita akan baca pula. Kita akan sambung balik. Kita baca kitab yang kedua sebab aku dah baca pula kitab kedua hari ni. Lepas tu nanti kita akan buka soalan sikit. Kalau sekiranya ada kemusykilan, ada pertanyaan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqburin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sambung balik pengajian kitab Aqidatul Awam. Kita sampai pada dah, ada lupa dah. Yang ketiga ni katanya thummas salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairu man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Maksud dia kemudian selawat dan salam sejahtera semoga selama-lamanya tercurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah sebaik-baik yang mengesahkan Allah. Okay, itu kata maksud daripada perkataan tersebut. Jadi kata dia kemudian selawat. Selawat ni benda yang kita tak biasa dengar sama lah. Perkataan selawat. Cuma makna selawat tu dia kata ulama, makna selawat adalah rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Okey, apa makna ta'zim? Ta'zim ni makna memuliakan. Rahmat yang disertakan dengan memuliakan. Ketika kita kata Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah, ia memberi maksud Allah Ta'ala memberi rahmat yang disertakan dengan ta'zim, yang disertakan dengan memuliakan kepada Rasulullah. Okey, yang kedua, dah rahmat tu dia Allah Rabbi, kita sekali dapat rahmat ujar tubuh sombong. Tapi dalam masa yang sama kita berdoa pula supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Allahumma sayyiban nafi'an, jadikan ujar ni dapat memberi manfaat, bukan membinasakan. Ni kita bimbang kan? Kelantan kena dah, Pahang kena dah, Terengganu kawasan Kembangan, kawasan kita dah teruk lagi. Kita bimbang hujan-hujan tambah-tambah hari pasar besar. Orang tu kata kalau air pasar besar, hujan turun lebat atas darat. Kalau air pasar besar air laut. Jadi kalau air pasar besar, hujan lebat ke atas darat, maka air cari orang. Air cari orang, dia akan banjir ya. Biasa dah betul lah. Itu penolong orang tua lah. Dan memang betul lah, air pasar besar. Jadi atas darat air banyak, jadi air dah pergi laut. Memang hujan banjir besar lah. Jadi air pasar besar, dia orang ke laut, dia tak gula. Air pasar besar biasa dia kalau mula penuh air pasar besar lah.
Allah nambah 7 dah kau pasal besar. Kalau hujan lebat, biasa dia akan bagi. Baik. Jadi kita kadang-kadang kita cakap Allah Ta'ala turun rahmat dia, rahmat Allah Ta'ala turun hujan. Kan rahmat tu sebenarnya apa makna rahmat? Kita mengharapkan dapat rahmat daripada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang mati. Banyak kita guna perkataan rahmat. Tapi apakah yang dimaksud dengan rahmat? Rahmat secara mudah yang maksud rahmat adalah ihsan, buat baik. Maksudnya kita dapat rahmat adalah kita telah mendapat kebaikan daripada Allah. Rahmat hujan adalah kebaikan daripada Allah. Allah Ta'ala mengampuni dosa kita juga adalah kebaikan daripada Allah. Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita itu adalah kebaikan daripada Allah. Tuhan bagi kepada kita kesihatan itu adalah kebaikan daripada Allah. Okey, rahmat dia memberi maksud ihsan, buat baik. Jadi kalau kata Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah, ia memberi maksud Allah Ta'ala memberi rahmat. Serta Allah Ta'ala memuliakan kepada Rasulullah. Maksud memberi rahmat, Allah Ta'ala buat baik kepada Rasulullah dengan bermacam-macam kebaikan. Baik. Dan salam sejahtera, semoga selamanya tercurahkan. Salam sejahtera. Dia salam ni makna selamat tu lah. Perkataan salam. Dia baru ni dalam 2 tahun lepas ada orang tumpung dalam Facebook pun masuk, dalam WhatsApp pun masuk. Dia kata jangan guna perkataan salam kerana salam memberi maksud binasa. Baca tak? Biasa baca tak? Ada tak? Dia kata memberi maksud binasa. Biasa baca. Lepas tu ada satu masjid tu, dia ambil yang dalam Facebook tu, dalam WhatsApp tu, dia pun print, dia letak di surga. Dapat orang luar tengok, oh jadi kita nak dikata dah salam lepas daripada ni. Kerana salam pada binasa. Allahu Rabbi bukan dadam. Orang belajar bahasa Arab dah tahu, dia kata ambil daripada kaum mana, ambil daripada mulut orang Arab mana salam tu dengan makna binasa. Salam bukan makna binasa. Salam makna keselamatan, kesejahteraan. Itu asal makna salam. Wassalamun 'alal mursalin. Apa dia wassalamun 'alal mursalin? Keselamatan ke atas segala orang yang diutuskan. Bukan makna binasa. Tentu. Jadi salam wassalamun 'ala man ittaba'al huda. Kesejahteraan kepada mereka yang mengikut petunjuk. Rasulullah tulis dalam surah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila 'azimir rum Hiraqla. Salamun 'ala man ittaba'al huda. Amma ba'd aslim taslam. Maka itu surah yang Rasulullah hantar kepada Raja Hiraqla, pembesar Rom, menyeru dia kepada agama Islam. Salamun 'ala man ittaba'al huda. Marah Raja Rom kata lagu tu dakwah orang, doa orang binasa pula. Jadi salam tak ada binasa. Salam ada kesejahteraan. Mereka sam. Okey, sam baru makna lain. Sam dengan makna mati. Itu sam. Sam lain daripada salam. Di zaman Rasulullah ada bersama dengan Siti Aisyah. Tiba-tiba ada orang Yahudi bagi. Dia kata kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Dia kata kepada Rasulullah. Rasulullah jawab, Waalaikum. Siti Aisyah ni orang muda, marah lalu, Waalaikumsalam wal la'nah. Apa dia? Assalamualaikum. Mapu atasmu. Mapumu. Cakap kita gitu, mapu matimu. Lepas tu Rasul kata Waalaikum, dan kepadamu juga. Atas Assalamualaikum. Dan aku kata mapu aku, balikmu juga. Siti Aisyah marah. Waalaikumsalam wal la'nah. Aku hati nak bosa lagi. Memang jadi orang apa lah tu kan. Bagian damah sekali lah. Kepada kamu mampu dan laknat. Rasulullah marah Siti Aisyah. Kata jangan kata begitu. Allah Subhanahu Wa Taala suka kita bersifat dengan lembut. Tidak suka kita bercakap uduh lagu tu. Lepas tu Siti Aisyah kata, dah dengar ke Rasulullah dia kata benda tadi? Aku dengar dah. Aku terjawab Waalaikum. Dan untukmu juga. Dan doa kejahatan aku doa dia buat kamu. Pendek kan? Ni kita mau pula walaknah selagi. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Siti Aisyah bukan marah, tegur, agak. Itu bukan sifat hak yang dituntut oleh agama. Rasulullah kata lagu itulah. Di salam ni makna keselamatan. Sebab itulah ketika kita nak bagi kepada salam kepada seorang, oleh kerana salam tu doa kepada keselamatan untuk seorang, kita kena sebut boleh lah. Assalamualaikum. Kita ni kadang-kadang bunyi tu memang Allah Rabbi. Bunyi pekerti dia memang cukup hebat. Oh, beradak sungguh. Jadi kalau jumpa orang, bisa sadar siapa?
Tapi kalau kita goyah sana, Assalamualaikum. 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 Jadi la tahu pada la pada pertama pun tak ada, la kedua pun tak ada. Okey. Jadi cuba kata ya. Assalamualaikum. Cuba kata dalam telefon, Assalamualaikum. Kita nak jawab genok Dia bagi Assalamualaikum. Baik besar mampu. Alaikum kamu Allah. Dia doa kita mampu, kita jawab Waalaikumsalam. Kita doa kesejahteraan kepada dia. Tu kita sakit kamu. Rupanya dia doa mampu semua. Kata dia, kemudian selawat dan salam sejahtera semoga selama-lamanya tercurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sebaik-baik yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik yang mengesakan Allah taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, begitu pula selawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarganya. Di perkataan al di sini mungkin dua maksud. Maksud yang pertama adalah keluarga terdekat Rasulullah. Maksud yang kedua adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana penggunaan al dalam bahasa Arab dua. Satu al dengan pada atba' pengikut, yang keduanya al dengan pada aqarib, keluarga terdekat. Jadi perkataan al dalam bahasa Arab ada pada pengikut, dan penggunaan al dalam bahasa Arab ada pada keluarga terdekat. Sekali lagi pengarang kita kata alihi, mungkin kita boleh letak pada keluarga terdekat dan boleh kita letak pada pengikut. Mana yang lebih comel dan letak di sini pada pengikut ke keluarga terdekat? Sebahagian daripada ulama dia melihat kepada dalam doa sebaik-baiknya kita bertaklimkan doa. Pada taklim kita berumumkan doa. Sebab bukan suatu benda yang comel kita jadi tu imam, kita doa untuk kita solat. Allahumma ghfirli ya Rabb, amin amin, Allahumma rzuqni ya Rabb, amin amin. Bukan benda yang comel. Benda yang comel adalah kalau kita gambar kita doa untuk amal lah. Itu yang comel. Jadi oleh kerana ta'min fi doa, mengumumkan pada doa ditutup, maka letak alihi di sini dengan makna yang umum, iaitu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kita. Jadi wa alihi maksudnya pengikut Rasulullah termasuk kita. Dia faham tak? Ia dalam al dalam bahasa Arab ada makna pengikut. Sebagaimana syahid dia, ada kalau misalnya orang baca dahulu dia kena ambil syahid lah. Sama ada syahid daripada Quran ataupun daripada syair. Daripada syair orang Arab. Okey, dalam Quran Allah kata kepada ada yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Okey, ada perkataan ala fir'aun. Kalau kata kepada ada yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka dibentangkan kepada mereka itu pagi dan petang, masa duduk dalam kubur. Lepas tu wa yawma taqumu as-sa'ah, pada hari berlakunya kiamat, Allah Ta'ala suruh kepada mereka adkhilu, hendaklah kamu masukkan ala fir'aun. Okey, ala fir'aun di sini tidak boleh kita letak pada keluarga terdekat fir'aun. Kerana ada sebahagian daripada keluarga fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Dan ada hak yang lawan Nabi Musa bukan keluarga terdekat fir'aun. Haman, wazir dia bukan keluarga terdekat fir'aun. Jadi adkhilu ala fir'aun di sini dengan makna pengikut fir'aun. Okey, boleh faham? Okey. Dan makna al yang kedua adalah keluarga terdekat. Sebahagian daripada ulama dia kata sini yang sebaik-baiknya al kita letak pada pengikut. Pengikut Rasulullah maksudnya adalah segala orang yang beriman. Jadi ketika kita kata Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, termasuk kita juga dalam doa itu. Tapi ada sebahagian yang lain dia kata al di sini adalah merujuk kepada keluarga terdekat Rasulullah. Siapa yang dimaksud dengan keluarga terdekat? Di sini berlaku khilaf. Sebahagian daripada ulama dia kata keluarga terdekat Rasulullah di sini adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini adalah pandangan dalam bahasa Imam Syafi'i. Keluarga terdekat Rasulullah adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sebab dia Bani Hashim dan Bani Muttalib, di masalah bani-bani ni payah juga kita nak faham.
Okey, kita kena cerita sesuatu. Gini, benda ni pernah Abu Kamal dah sebelum. Kita tengok nasab Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Okey, ambil daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf dia ada 4 orang. Yang pertama dia Hashim, yang kedua dia Muttalib, yang ketiga dia Daufan, yang keempat dia Abdul Syams. Okey, ada berapa orang tu? 4. Tengok, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf dia ada 4 orang anak. Rasulullah keturunan Abdul Manaf melalui Hashim. Dia ada lagi melalui siapa? Daufan, melalui Muttalib, melalui Abdul Syams. 4. Yang ada 4 orang anak kepada Abdul Manaf, masing-masing ada pengikut. Keluarga dia ikut dia. Keluarga dia jadi kumpulan. Keluarga Hashim, anak cucu dia, datu dia panggil Bani Hashim. Muttalib, anak cucu dia besar sekali, dia panggil Bani Muttalib. Hadi Bani Daufan, Hadi Bani Abdi Syams. Orang Arab ni suka balah. Balah, dia tak turun seorang. Keluarga lah. Habis kau gabak dia pakat turun belaka. Sepupu sepakok. Kita jadi tak dah. Dia kalau Ledi kalau ditadi masih lagi ada cara. Oh, dia kalau misalnya ada keluarga dia kena katak, bukan adik-beradik tu pok tangga sepupu dia hubungan keluarga masih kuat. Kita zaman dulu, zaman dulu kalau orang bahang sepupu kita cari. Jadi bahang adik pun sejak dia. Dan ayat pada hubungan keluarga memang cukup kuat. Mana? Jadi sebelum kedatangan Islam, Bani Hashim dengan Bani Muttalib sering bergabung. Sehingga kedatangan Islam, kedua kumpulan ini bergabung. Padahal bukan beriman kepada Rasulullah, tapi oleh kerana arahan kedua supaya membantu Rasulullah, maka semua Bani Hashim dan Bani Muttalib membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dipulau oleh penduduk Mekah, tak boleh beli, nak jual, tak boleh nak nikah, tak boleh anak daripada puak Bani Hashim, Bani Muttalib orang pun nikah, lepas tu nak nikah dengan keluarga lain orang bagi. Abu Bakar selama lebih kurang dalam 3 tahun. Biasa dengan orang cerita tu, duduk di satu wadi, teruk makan daun-daun kayu. Yang mana yang duduk sekali adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Walaupun dia tidak beriman kepada Rasulullah, Rabbah tidak beriman. Adalah seorang ruh yang beriman, tapi Rabbah tidak beriman. Jadi oleh kerana kedua kumpulan sentiasa bergabung sebelum daripada Islam, sehingga selepas daripada kedatangan Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan dua kumpulan ini dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Okey. Seterusnya kata dia, begitu pula selawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarga serta para sahabat dia dan siapa pun yang mengikuti jalan agama yang benar selain orang yang berbuat bid'ah. Jadi masuklah orang kita dalam doa ni. Okey, kita berhenti situ dulu hari ni ya. Dan kita buka soalan sekejap, lebih kurang kita ada dalam 6 minit lagi. Kalau ada soalan, dah selesai sikit semua. Ada lagi? Ada soalan? Orang yang berkahwin, nanti isteri dia meninggal, lepas dia kahwin baru, dan dengan aku, dia bagi harta pada anak dia, dia habis, pada anak tinggal. Sekali lagi? Dia berkahwin, isteri meninggal, dan dia kahwin baru. Jadi masa dia kahwin dalam tempoh kahwin nanti, harta orang dia tu baru tak ganti, dia nak nama ganti. Okey. Soalan dia boleh? Orang tu dia nikah dengan seorang perempuan, bolehlah ada 5 orang. Lepas tu bini hak tua dia mati. Apabila bini tua dia mati, nikahlah bini baru. Jadi bernikah dengan bini baru saat itu, dia pun duk tinggal ke bini lama, duk tinggal ke anak apa sekali. Dia buat-buat dia ni. Tak apalah, dah balas jasa bini dia hak dulu, harta hak yang dia milik, dia bagi belakang ke anak. Okey, gitu lah soalan dia. Okey, soalan dia apakah mudah, apakah hukum seseorang bagi kesemua harta dia kepada anak dia sedangkan dia ada isteri? Situ soalan dia. Betul gitu kan? Dia bagi harta dia kepada semua anak dia sedangkan dia ada isteri. Okey. Hukum dia adalah dibolehkan. Tidak menjadi masalah seseorang beri harta dia ketika dia hidup. Bukan dia sakit lah. Ketika dia masih lagi hidup, dia bukan sakit, dia nak bagi harta dia kepada siapa pun, nak bagi habis pun tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah daripada segi hukum.
Maksudnya pemberian tersebut sah apabila cukup syarat-syarat dia. Wallahu a'lam. Tak ada masalah Cuma wajib nak dia bagi nafkah kepada bini dia. Bini dia tu kena wajib kena bagi nafkah. Walaupun dia niat, saya tak boleh lah maknanya orang lain ke. Walaupun dia ada niat supaya tidak boleh kepada orang lain. Isteri dia mana Walaupun lagu tu tetap hukum dia sah. Dia pemberian kita masa kita hidup, hukum dia sah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada. Sekali lagi. Okey, Zawil Arham dah dapat saka. Dia kau tak dapat saka tu, keluarga dia. Okey, sekarang ni kalau sebut kata Zawil Arham, dia bukan ahli waris. Maksudnya kalau sekiranya tak ada ahli waris pun tetap dia tak dapat. Contoh cucu kita daripada anak perempuan. Adapun ahli waris yang dia tu ahli waris kita tapi punca daripada ada orang yang tertentu dia tidak dapat saka, dia berbeza dengan Zawil Arham. Okey, katakanlah sekarang ni kita buat contoh cucu lelaki daripada anak lelaki ahli waris. Cucu perempuan daripada cucu lelaki daripada anak perempuan Zawil Arham. Okey, perbezaan di antara kedua ni adalah cucu lelaki daripada anak lelaki dia dapat saka ketika tidak ada anak lelaki. Okey? Dia dapat saka. Cuma sekarang dia tak dapat sebab apa? Sebab ada anak lelaki, ada orang yang berhalang dia. Adapun cucu lelaki daripada anak perempuan, sama ada anak lelaki ataupun tak ada anak lelaki, tetap dia tidak dapat saka. Pendek kata, perbezaan di antara ahli waris yang dihalang oleh ahli waris yang lain dengan Zawil Arham adalah Zawil Arham kau badan-badan pun dia tidak dapat saka. Adapun ahli waris dia dapat saka cuma oleh kerana bersyarat, maka pastikan kena cukup syarat. Okey, boleh faham? Okey, itu perbezaan di antara kedua ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh atau tidak orang yang solat dia kepisang Jawi dia, orang Najoi, boleh atau tidak orang yang solat jamak maghrib dan isyak, jamak takdim, mengikut imam yang solat tamam bagi solat maghrib? Boleh atau tidak orang yang solat jamak maghrib dan isyak, jamak takdim lah, mengikut imam yang solat tamam bagi solat maghrib? Apa jadi pedih sikit soalan ni. Dan sebab sekarang ni kita kena tahu, tak apalah, kita dalam jawapan tu insya-Allah ada dalam kita hurang ni ada jawapan dia. Sekarang ni kita kena tahu bahawa saja jamak berbeza dengan qasar. Jamak berbeza dengan qasar. Qasar lawan dia tamam. Kalau dalam hal jamak dia bukan lawan dia tamam. Boleh faham tak? Dia kata boleh atau tidak orang yang solat jamak maghrib dan isyak berikut imam yang solat tamam. Jadi tamam sebenarnya lawan dia qasar. Okey, boleh faham ke tak? Jadi sebenarnya soalan ni perlu kepada perincian lagi. Jadi, apa nak tahu apa bukan maksud dia? Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa saja orang jamak kalau dia tidak buat qasar, dia boleh ikut siapa pun. Hak jadi imam. Adapun orang yang tidak boleh nak ikut adalah orang sembahyang qasar dan ikut orang sembahyang tamam, tidak boleh. Boleh faham tak? Contoh, kita sekarang ni dak sembahyang jamak maghrib dengan isyak. Sampai masjid tu imam baru angkat solat takbiratul ihram sembahyang maghrib. Kita sembahyang berjemaah bersama dengan imam. Nanti lepas daripada imam bagi salat, kita sembahyang isyak, boleh kita sembahyang 4 dan boleh kita sembahyang 2. Kalau kita buat 4, jadi bermakna kita buat jamak sahaja tanpa qasar. Kalau kita buat 2, maka bermakna kita buat jamak serta qasar. Okey, boleh faham? Baik. Apakah hukum seorang baca tidak mengikut hukum tajwid? Contoh, bacaan Mak Nasi kena baca dalam harakat, tapi dia baca 2 harakat.
Okey, sekarang ni dia baca dah ikut tajwid. Bacaan mak lazim yang kena dalam harakat, tapi dia baca 2 harakat. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa saja baca Quran secara bertajwid hukum dia adalah wajib. Sehingga kan Imam Ibnul Jazari dalam kitab Matan Al-Jazariyah dia kata lagu mana? Wal akhdhu bit tajwidi hatbul lazim man lam yusahhihi al-Quran athim. Dia ada dua riwayat. Satu riwayat man lam yusahhihi al-Quran athim. Dr. Aiman Rushdi Suwaid dia bertarjih riwayat yang lebih kuat adalah man lam yusahhihi al-Quran athim. Ada juga riwayat man lam yujawwidil Quran athim. Biarlah, tak apalah, makna sama dia. Mana? Wal akhdhu bit tajwidi hatbul lazim. Ambil tajwid adalah kewajipan yang mesti. Sesiapa yang tidak membetulkan Al-Quran dengan tajwid, athim, dia orang yang berdosa. Jadi wajib kita baca Al-Quran dengan bertajwid, kerana Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Okey, soalannya, orang tu dia baca dalam sembahyang, baca berikut. Dah kata dalam sembahyang kan, dia baca Quran tapi tidak ikut hukum tajwid. Apakah hukum? Jelas hukum dia adalah, apakah hukum seorang baca tidak ikut hukum tajwid? Contoh bacaan mak lazim. Okey, bukan dalam sembahyang. Jadi orang yang tidak baca Quran mengikut hukum tajwid, hukum dia adalah berdosa. Mereka kalau dia belajar, dia masih lagi belajar, masih lagi ingin memperbetulkan. Dia kalau dia dah belajar, punca daripada dia dah belajar saat itu menyebabkan baca Quran dia dah betul mengikut hukum tajwid, perbuatan tersebut adalah salah. Secara jelas Imam Ibnul Jazari sebut dalam kitab Matan Al-Jazariyah. Bisa kan Imam Ibnul Jazari? Ke tak bisa dengar? Kalau tak bisa dengar pula orang yang ambil bidang Quran tak bisa dengar. Bisa dengar kan? Selibat kan? Ibnul Jazari dalam kitab Matan Al-Jazariyah. Kenapa ada Matan Al-Jazariyah? Tak. Di antara kitab yang perlu kena gambar Matan Al-Jazariyah. Dia kata wal akhdhu bit tajwidi hatbul lazim man lam yusahhihi al-Quran athim. Baik, sesiapa yang mengambil dengan ilmu tajwid ini adalah satu kewajipan. Sesiapa yang tidak membetul Al-Quran dengan tajwid, maka dikirakan sebagai berdosa. Okey, kesimpulan perbuatan tersebut adalah salah dan dia mengundang dosa kerana dia telah melakukan suatu perkara ataupun dia telah meninggal perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman warattilil Qur'ana tartila. Wallahu a'lam. Soalan, si mati ada isteri seorang, anak 6 orang, 3 lelaki 3 perempuan. Pusaka nak dibagi sama rata, boleh atau tidak? Ada seorang anak lelaki, okey. Dia sekarang ni bagi sama rata. Yang dimaksud dengan bagi sama rata ini adalah bahagian lelaki, maksudnya ahli waris lelaki memberi sumbangan bahagian ini kepada ahli waris perempuan. Itu yang dimaksud bagi sama rata. Maka apabila bagi sama rata adalah orang lelaki kena bagi bahagian dia kepada orang perempuan, maka ketika itu mesti persetujuan daripada lelaki perlu diambil. Boleh faham tak? Okey, ambil. Tapi kita kena ingat, apabila seorang itu mati, sebenarnya setiap ahli waris dia ada hak sebagaimana hak yang ditetapkan dalam Al-Quran. Cuma kita kena bagi dia. Hak masing-masing ada dalam belakang tak? Allah Ta'ala tetap betul tak? Hak ni banyak dia, hak ni banyak dia, hak ni banyak ni. Cuma kita bagi dia. Dan bagi sama kata, ia memberi maksud hak lelaki kena menyumbang sebahagian daripada hak yang didapat kepada ahli waris perempuan. Kalau pun tak mau menyumbang, tak ada masalah. Perempuan tidak boleh berbahasa supaya orang bagi kepada dia. Tak boleh kita nak paksa suruh orang sedekah kita. Mocik, bagilah kepada saya sikit sedekah. Sedekah ni pahala besar. Mocik kata saya tak mau sedekah. Mocik, tak boleh, mocik kata sedekah. Paksa, tak boleh. Okey, boleh faham Okey, habis itu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.